jangan lepaskan bayangmu di cahaya suram, bergantung pada sinar yang kian hilang, rapuh namun mencari jalan. Mata berkaca kau sembunyikan wajah, rindu mendalam. Informasi kesihatan melalui gaya hidup. Assalamualaikum Puan Aminah. Assalam. Ada apa-apa masalah hari ini? Ada. Ini saya punya keputusan darah. Kolesterol terlalu tinggi. Saya tak tahu apa nak buat. Okey. Dari yang saya tengok ni, memang kita nampak memang kolesterol ni tinggilah ya. Macam ni. Saya akan bantu Puan Aminah. Apa yang penting, salah satunya adalah perubahan gaya hidup. Yang itu macam kita punya pemakanan lah. Cara kita makan. Daripada makanan yang bergoreng, boleh ubah kepada rebus ataupun steam. Selain daripada tu, cuba elakkan makanan-makanan yang berproses. Hot dog, nugget, burger, daging kotak. So kena cari daging yang segar lah ya. Okey, ayam pun cari ayam yang segar. Selain daripada tu, lebihkan juga makan sayur dan buah. Nanti Puan Aminah akan dapat satu kertas tu. Dia adalah rujukan di mana cara-cara macam mana untuk mendapatkan gaya hidup yang lebih sihat. Staf saya akan terangkan dengan lebih detail lagi lah dengan ubat Sumai Sejahtera. Okey? Perubahan kecil boleh memberi impak besar. Saya takut saya tak dapat kekalkan gaya hidup sihat ini. Ubat itu boleh membantu saya ke? Jangan risau Puan Aminah. Remedi Homopati ni dia dapat membantu PAS secara semula jadi. Dia juga dapat bantu dalam kurangkan stres dan juga dapat kurangkan keradangan dalam tubuh badan Puan. Tetapi yang paling penting sekali ialah keazaman dan disiplin kita untuk mengubah gaya hidup kita. Inspirasi kehidupan. Kita sering lupa yang perubahan besar sebenarnya bermula dengan langkah kecil. Puan Aminah, boleh cuba kongsikan pengalaman anda setakat ini? Setelah saya berbincang dengan Doktor Ana dan Cik Fahmi, saya sudah mula ubah cara makan dan jalan kaki setiap pagi. Hasilnya saya lebih sihat dan bertenaga. Adakah Puan susah untuk mulakan perubahan? Memang susah. Ya, tapi dengan adanya Homopati dan Klinik Taqwa, saya tidak keseorangan. Puan Aminah, apa yang lebih mencabar bila kita nak mulakan gaya hidup yang lebih sihat? Banyak cabarannya. Puan Aminah cerita. Dulu saya suka makan makanan yang berminyak. Sekarang ni saya dah ubah cara hidup saya dengan makanan yang sihat. Betul. Itulah yang dimaksudkan dengan lingkaran penyembuhan. Kerjasama antara beberapa sistem perubatan untuk menyokong pesakit untuk setiap langkah mereka. Ego atau pesakit? Perdebatan makin memuncak. So, bila kita tengok kes macam Cik Aminah ni, kita boleh nampak di mana rawatan integrasi boleh memberi impak yang positif dalam kesihatan pesakit. Betul. Pesakit bukan sahaja perlu dirawat, tetapi juga diberi motivasi untuk mengubah cara hidup mereka. Adakah kita boleh jadikan kisah pesakit seperti ini sebahagian daripada pendidikan komuniti? Ya, itu ada yang baik. Pesakit lain boleh dapat inspirasi daripada pengalaman yang sebenar. Kita boleh kongsikan tips praktikal seperti jadual pemakanan dan senam ringan. Tapi yang penting kita kena pastikan perubahan ni dia jangka masa panjang, kekal, bukan sementara saja. Saya ada tengok latihan olahraga dalam air, yang tu boleh juga untuk permulaan kan? Kisah pemulihan adalah inspirasi untuk kita semua. Mulakan langkah kecil hari ini dan percaya bahawa anda juga mampu berubah. Ikuti episod seterusnya untuk lebih banyak panduan kesihatan. Pulsatila, jangan lepaskan